Bahawasanya Allah Ta'ala kasih akan orang yang banyak taubat, tawab atau macam fa'alun, sirah mubalaghah, makna banyak taubat. Jadi nak masuk lain orang yang dikasihi Tuhan ialah setengah daripada ruang ni ialah taubat, sentiasa memantau dan sentiasa mengawasi kesilapan kita. Sikit je kita bertaubat, sikit je kita bertaubat, banyak taubat, banyak istighfar, ya. Dan Allah Ta'ala tak akan mengazab orang yang sentiasa beristighfar, ya. Orang yang sentiasa bertobat, orang yang sentiasa minta ampun kepada Allah Ta'ala, ya. Orang yang sentiasa hati dia dengan Rasulullah SAW, maka dia tidak akan kena azab rohani dia, tuan-tuan, ya. Kita rohani kena jaga. Kadang-kadang rohani kita yang masalah, ya. Dia kena azab kadang-kadang kita tak perasan atau tak perasan, yang bahaya, ya. Rohani kita bila terjauh dari Allah Ta'ala, maknanya dia kena azab. Sedangkan kita kadang tak perasan. Jadi untuk mengelakkan diazab zahir dan batin, pertama kenapa? Sentiasa banyak minta ampun dengan Allah Ta'ala. Dan dia penarik rezeki. Orang Melayu kata buat rezeki, dia pick up sikit. Oh, tentu ya, kena banyak istighfar, kan? Banyak rezeki, banyak rezeki ni masuk 20. Rezeki yang besar, rezeki batin, makrifat dengan Tuhan.